Berbaki hanya 4 hari sahaja bagi pencarum KWSP untuk menyuarakan pandangan mereka sebelum borang penting ini ditutup buat selama-lamanya. Isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP secara bersasar kembali menjadi tumpuan apabila sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan tuntutan ini membuka satu borang pandangan dan cadangan khas untuk pencarum. Borang tersebut dianggap sebagai nilai tambah penting dalam usaha memastikan tuntutan pengeluaran bersasar diteruskan dan tidak terhenti tanpa kelulusan. Borang pandangan dan cadangan ini akan ditutup pada 20 Ogos tepat jam 1 petang. Ini bermakna pencarum hanya mempunyai beberapa hari sahaja untuk menyertai sebelum tarikh tutup tersebut tiba. Pihak berkuasa NGO berkenaan memerlukan pandangan dan cadangan daripada seramai mungkin pencarum bagi memperkukuh asas tuntutan ini. Sebarang perkara yang belum selesai, ketidakpuasan hati maupun cadangan penambahbaikan boleh dinyatakan dalam borang tersebut. Maklumat yang dihantar akan dinilai dan dijadikan asas kajian untuk pelan tindakan seterusnya. Terdapat kebimbangan sebahagian pencarum yang memilih untuk menangguhkan tuntutan sehingga selepas pilihan raya umum akan datang. Namun, tiada PRU dijangka berlaku dalam masa terdekat dengan tempoh panggal kerajaan semasa dimaklumkan masih berbaki kira-kira setahun lagi. Justeru, penangguhan sedemikian bermakna pencarum perlu menunggu lebih lama untuk sebarang perkembangan. Pautan borang boleh didapati di ruangan deskripsi video ini serta di komen yang disemat. Borang tersebut dalam bentuk Google Form yang ringkas, pencarum hanya perlu menyatakan nama, menandakan ruangan berkaitan, dan mengisi ruangan pandangan atau cadangan sebelum menekan butang hantar. Itulah butiran lengkap mengenai borang pandangan dan cadangan pengeluaran KWSP bersasar yang bakal ditutup tidak lama lagi. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa langgan saluran ini untuk kemaskini isu KWSP yang seterusnya. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.